Prihatin terhadap penderitaan mangsa taufan Nargis di Myanmar, Kerajaan Negeri Selangor meluluskan peruntukan sejumlah RM1 juta untuk membantu mereka. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim selepas mesyuarat Exco di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Shah Alam. Menurut Exco Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan Dr. Halimah Ali, peruntukan itu akan disalurkan melalui Yayasan Amal Malaysia untuk diagihkan terus kepada mangsa. Yayasan Amal Malaysia memberikan sumbangan terus kepada mangsa, bukan melalui orang ketiga dan sebagainya. Kami terus biasa, sebab saya sendiri biasa pergi ke tempat-tempat seperti ini, biasa kita akan pergi terus tempat mangsa. Macam di Aceh, kita duduk di kemah mangsa tsunami itu sendiri. This is what we want to clarify. We are not going to so many hands. We're going straight to the people. Kerajaan negeri memilih Yayasan Amal berdasarkan pengalaman mereka sebelum ini membantu mangsa bencana alam di Yogyakarta, Kashmir, Aceh, Sri Lanka dan India. Exco Kebajikan Hal Ehwal Wanita, Sains, Teknologi dan Inovasi Roziah Ismail pula berkata, pusat pungutan akan dibuka di dua tempat, iaitu Ibu Pejabat Yayasan ini di Shah Alam dan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SUK dekat dataran Shah Alam. Sementara itu, Khalid ketika mengulas mengenai janji pilihan raya menegaskan sememangnya kerajaan negeri sedang berusaha memenuhi janji-janji mereka. Well, you will see a very good announcement in the future, but this is a series of things. Macam air, kita akan lancarkan pada 1 bulan Jun, dan saya rasa banyak negeri-negeri lain quite jealous of cemburu kebolehan itu. Dan ini sebagai contoh bagaimana kita memulakan usaha kebajikan kita. At the same time, it is very important for us to work out so that the revenue stream, pendapatan negeri Selangor ini mesti dipertingkatkan. Exco Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan Teresa Kok turut mengumumkan sebuah syarikat telah melawat beberapa tapak di Selangor dan menunjukkan minat melabur di negeri ini dengan jumlah pelaburan berbilion ringgit.